F1 bakal kembali ke Malaysia, Sepang kini menjadi calon utama untuk kembali ke dalam kalender Formula 1 2026. Selepas hampir 9 tahun menghilang, perturunan Sepang International Circuit kini sedang dinilai sebagai lokasi gantian bagi Grand Prix Bahrain yang ditangguhkan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Tarikh yang sedang dipertimbangkan ialah 4 Oktober 2026 di antara Grand Prix Azerbaijan dan Singapura. Lokasi Sepang yang bersebelahan KLA serta berhampiran dengan Singapura menjadikan pilihan logistik yang sangat kuat. Ketika ini, kerajaan Malaysia sedang menilai kos dan kelayakan penganjuran, manakala pihak Sepang masih terikat dengan perjanjian kerahsiaan bersama Formula 1 dan Liberty Media. Untuk rekod, Sepang pernah menjadi tuan rumah Formula 1 selama 19 tahun berturut-turut dari 1999 hingga 2017. Perlumbaan dihentikan kerana kos penganjuran yang sangat tinggi serta penjualan tiket yang sangat merosot. Namun sehingga hari ini, Sepang masih dianggap antara litar terbaik di dunia dengan selekoh berkelajuan tinggi, cuaca tropika yang mencabar dan perlumbaan yang sentiasa penuh drama. Keputusan rasmi dijangka diumumkan sebelum penghujung cuti musim panas Formula 1 pada Ogos ini. Jadi kalau Formula 1 benar-benar kembali ke Sepang, adakah anda akan beli tiket?